Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan satu jurnal yang bertajuk Ilmu Qiraat 10 dan Pengamalannya, yang ditulis oleh Wan Ismail bin Abdul Halim dan diterbitkan dalam jurnal Qiyas pada tahun 2020. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan ilmu qiraat? Ilmu qiraat ialah satu cabang ilmu Al-Quran yang membincangkan kaedah bacaan Al-Quran yang diriwayatkan secara sahih daripada Rasulullah SAW melalui sanad yang bersambung. Ilmu ini membantu umat Islam membaca Al-Quran dengan tepat sebagaimana yang diajarkan oleh baginda SAW. Menurut jurnal ini, perbezaan bacaan dalam qiraat bukanlah suatu kesalahan atau percanggahan. Sebaliknya, ia merupakan variasi bacaan yang diiktiraf oleh syarak dan diriwayatkan secara mutawatir oleh para imam qiraat. Perbezaan tersebut menunjukkan keluasan bahasa Arab dan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam dalam membaca Al-Quran. Selain itu, penulis turut menjelaskan tentang qiraat 10, iaitu 10 imam qiraat yang bacaan mereka diterima dan diamalkan oleh umat Islam. Setiap imam mempunyai kaedah bacaan tersendiri yang diwarisi melalui sanad yang sahih sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Hasil dapatan jurnal menunjukkan bahawa ilmu qiraat semakin berkembang di Malaysia melalui institusi tahfiz, sekolah agama dan universiti. Namun begitu, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami konsep sebenar qiraat dan menganggap perbezaan bacaan sebagai suatu kesilapan. Oleh itu, pendedahan dan pendidikan berkaitan ilmu ini perlu dipertingkatkan agar masyarakat dapat memahami keindahan serta kepelbagaian bacaan Al-Quran yang sahih. Sebagai kesimpulan, ilmu qiraat merupakan satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam memelihara ketudinan bacaan Al-Quran. Penguasaan ilmu ini bukan sahaja membantu kita membaca Al-Quran dengan lebih tepat, malah menambahkan kefahaman terhadap mukjizat dan keindahan Al-Quran itu sendiri. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.